Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata pada suatu ketika Rasulullah SAW telah masuk ke rumah dan aku dapat merasakan daripada wajah baginda SAW bahawa suatu perkara yang besar telah berlaku kepadanya. Baginda SAW telah berwuduk dan tidak bercakap dengan sesiapa pun. Aku telah merapatkan diri ke dinding untuk mendengar perkara yang disabdakan oleh baginda. Baginda SAW telah duduk di atas mimbar lalu memuji dan memuja Allah SWT lalu lantas bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman kepada kamu, suruhlah manusia berbuat baik dan laranglah mereka pada kemungkaran sebelum tiba masanya kamu berdoa kepadaku, tetapi aku tidak akan memperkenankan doa kamu. Kamu meminta daripadaku tetapi aku tidak memberikan kepadamu. Kemudian kamu memohon bantuan kepadaku terhadap musuhmu, tetapi aku tidak akan membantu kamu." Baginda SAW tidak menambah selain pada perkataan itu sehingga baginda SAW turun pada mimbar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan Ibnu Majah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata pada suatu ketika Rasulullah SAW telah masuk ke rumah dan aku dapat merasakan daripada wajah baginda SAW bahawa suatu perkara yang besar telah berlaku kepadanya. Baginda SAW telah berwuduk dan tidak bercakap dengan sesiapa pun. Aku telah merapatkan diri ke dinding untuk mendengar perkataan disabdakan oleh baginda SAW. Baginda SAW telah duduk di atas mimbar lalu memuji dan memuji Allah SWT lantas bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman kepadaku, suruhlah manusia berbuat baik dan laranglah mereka pada kemungkaran. Sebelum tiba masanya kamu berdoa kepadaku, tetapi aku tidak akan memperkenankan doa kamu. Kamu meminta padaku, tetapi aku tidak akan memberikan kepadamu. Kemudian kamu mohon bantuan kepadaku terhadap musuhmu, tetapi aku tidak akan membantu kamu." Baginda SAW tidak menambah selain pada perkataan itu sehingga baginda SAW turun daripada mimbar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan Ibnu Majah. Mereka yang berfikir bahawa penentangan terhadap musuh-musuh Islam adalah dengan bertoleransi dan lebih kurang dalam masalah agama hendaklah benar-benar memikirkan kandungan hadis ini. Pertolongan dan bantuan untuk orang Islam adalah tersembunyi dalam ketokohan amalan agama. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang unggul, berkata, "Kamu mestilah menyuruh orang berbuat baik dan melarang mereka pada melakukan kemungkaran. Kalau tidak, Allah SWT akan membangkitkan seorang raja yang zalim memerintah kamu. Dia tidak akan menghormati orang tua kamu dan dia tidak akan menaruh belas kasihan kepada orang yang muda-muda di antara kamu. Pada masa itu, doa-doa orang yang soleh daripada kalangan kamu pun tidak akan terima. Kamu inginkan bantuan tetapi bantuan tidak akan diberikan. Kamu mohon keampunan tapi kamu tidak akan diampuni. Allah SWT sendiri berfirman, "Ya ayyuhallazina na'amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah SWT, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Surah Muhammad ayat 7. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika dia mengecewakan kamu, maka apakah yang dapat menolong kamu sesudah Allah SWT? Dan ingatlah kepada Allah lah jua orang yang beriman itu berserah diri." Surah Ali Imran ayat 160. Dalam kitab Adur Mansur melalui riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Demi dia yang nyawaku dalam genggamannya, hendaklah kamu menyuruh orang ramai supaya berbuat baik dan mencegah mereka pada kemungkaran. Jika tidak, Allah SWT akan menurunkan azab ke atas kamu dan kemudian kamu akan berdoa kepadanya tetapi dia tidak akan memperkenankan doa kamu." Di sini cubalah tuan-tuan renungkan berapa banyak perintah Allah SWT yang telah kita langgar. Sebab itu barulah kita mengetahui mengapa usaha kita tidak mendatangkan hasil dan mengapa doa kita tidak memberi kesan. Adakah kita menyemai benih kemajuan atau kemerosotan? Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.